السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Pada malam ini kita bertemu lagi menyambung bab yang ke-95 daripada syarah Riyadhus Salihin, babu istihbab at-tabshiri wat-tahni'ati bil khair. Bab anjuran menyampaikan khabar gembira dan mengucapkan tahniah dengan kebaikan lah. Jadi kita ucapkan khabar gembira kepada kita semua dengan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tentang mereka yang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mereka yang berada dalam majlis ilmu. Ya. Jadi sebagaimana kita maklumlah, hadis tentang kelebihan ilmu ni banyaklah. Di antaranya para malaikat menghamparkan sayap mereka kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu, dan pengampunan daripada Allah Ta'ala, rahmat, sakinah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas mereka yang duduk dalam majlis ilmu. Dan ia juga merupakan majlis pengampunan lah. Ini at-tabshir, berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang berada dalam majlis ilmu, dan dapat kelebihan lah. Kelebihan seperti mana kelebihan bulan di atas segala bintang atau di atas segala planet, dan juga mendapat permohonan keampunan daripada segala yang ada di laut dan di darat, sehingga kan ikan di air pun macam tu juga. Jadi at-tabshir, berita gembira. Dan kita ucapkan tahniah kepada kita semua kerana dengan izin Allah Ta'ala kita berjaya datang ke sini melaksanakan solat maghrib berjamaah, dan kita dapat solat ba'diyah raka'atain, 2 rakaat, kan? Dan diberi peluang juga duduk bersama-sama dalam zikrullah ini, mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebetulan kita baca bab ini malam ni, bab istihbab at-tabshir wat-tahni'ati bil khair, menyampaikan khabar gembira dan mengucapkan tahniah dengan kebaikan. Dan kita dah baca dah tentang ayat-ayat yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana juga di awalnya dia sebut tentang Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Dia dalam menghuraikan ayat-ayat dalam awal bab ini, dia juga menyebut tentang hadis yang Nabi SAW sabdakan, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahawa pertolongan itu datang bersama dengan kesabaran, wa anna al-farja ma'al karbi, bahawa kelapangan itu dia akan datang selepas kepayahan, kesempitan, wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kepayahan itu ada kemudahan. Itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Inilah dia khabar gembira yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Syekh, bila engkau melihat saudara engkau dalam keadaan duka cita, maka katakanlah kepada dia, abshir, bergembiralah, al-farju qarib, bahawa kelapangan itu dekat. Sebagaimana yang berlaku pada saudara-saudara kita di Palestin yang ditindas, yang dibunuh, kan? Kebanyakan mereka di penjara dan sebagainya. Kita kata dekat mereka, abshiru, al-farju qaribun, bergembiralah kerana kelapangan itu dekat, pertolongan itu dekat, kan? Kesenangan, kemudahan itu dekatlah. Jadi apabila kau melihat saudara kau dalam kepayahan, kesusahan, kesempitan,
maka kata dekat dia, abshir, bergembiralah, al-yusru qarib, kemudahan itu dekat. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la yaghliba usrun yusraini, satu kepayahan dia tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Di mana kita dapat lihat? Dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Alam nashrah laka sadrak. Dalam ayat tu, surah tu Allah kata, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi Allah Ta'ala ulang dua kali al-usr dan yusr. Jadi dalam bahasa Arab, dalam kaedah bahasa Arab, kata ulama, apabila berulang perkataan ma'rifah, perkataan yang ada alif lam, berulang dua kali, dikira sekali. Tapi kalau perkataan nakirah yang tidak ada alif lam, perkataan umum, dia berulang dua kali, maknanya dia dua kali. Jadi makna al-usru itu sekali, kepayahan itu sekali, al-yusrun itu dua kali. Sebab itu kata Ibn Abbas, kepayahan sekali tidak akan dapat mengalahkan dua kali kemudahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syarah ini. Ya? Jadi itu apabila berulang kalimah ma'rifah. Kalimah ma'rifah ni perkataan yang isi ma'rifah yang ada alif lam di hadapan dia. Ya? Dia berulang, dia kira sekali. Walaupun dua kali berulang. Tapi kalau perkataan nakirah umum, berulang dua kali, dia kira sekali. Dia berulang dua kali, maka dia kira dua kali. Baik. Sebab itu Ibn Abbas kata, la yaghliba usrun yusraini. Kepayahan yang sekali itu tidak akan dapat menandingi kemudahan dua kali. Oleh itu, adkhilis surur ala akhikal makrub. Masukkanlah kegembiraan dalam hati saudara engkau yang sedang berduka. Qul lahu, katakan kepadanya, intadhiril faraj. Tunggulah kelapangan, kemudahan. Kullama istaddatil umur fantadhiril faraj. Setiap kali datang kepayahan, maka tunggulah. Selepas kepayahan tu dia akan ada kemudahan. Kena ada sabrun jamil, kena ada kesabaran. Sebab tu kata penyair, rubbama takrahu an-nufusu min al-amri lahu furjatun kahillil iqali. Barangkali dia kata jiwa ini tak suka terhadap sesuatu perkara. Rubbama takrahu an-nufus, yani jiwa-jiwa ni tak suka tentang suatu perkara, lahu furjatun, maka baginya ada kelapangan, ruang, pelepasan. Kahillil iqali, seperti terungkainya ikatan yang kusut tadi kan, ikatan yang kuat tadi, simpulan tu dia akan terungkai juga. Dikatakan bahawa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi wa huwa rajulun ma'ruf. Ya, Hajjaj ni, kita yang baca sejarah Islam ni kita kenal lah siapa Hajjaj ni kan. Nas'allah, kata Syekh di sini rahimahullah, nas'allah ay ya'fu anhu, kita minta Allah maafkan dia lah. Jadi rajulun zalimun lahu sayyi'atun kathirah. Kata Syekh, ya, Hajjaj ni orang yang laki-laki yang zalim, dia banyak sangat kesalahan dosa dia. Satu hari takallama indahu ahadun nasi, seseorang bercakap dekat dengan dia. Dia dengar perkataan tu. Wa qala lahu kalimatan istankaraha al-Hajjaj. Jadi orang ni dia cakap satu perkataan yang tak boleh diterima oleh Hajjaj. Hajjaj tak boleh terima perkataan ni. Tak betul. Perkataan tak betul dari sudut bahasa Arab. Hajjaj tak boleh terima. Wa kana al-Hajjaj jayyidan fil lughati al-arabiyyah. Adalah Hajjaj ni orang yang sangat pakar dalam bahasa Arab. Dia sangat orang yang handal dalam bahasa Arab. Fa huwa alladhi syakkala al-Quran. Dia yang letak baris dalam Al-Quran. Wa hadhihi min hasanatihi. Ini di antara kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang dibuat oleh Hajjaj. Dia buat baris Al-Quran. Tidak kita hari nak baca macam mana baris, tak ada. Melainkan orang belajar grammar nahwu, dia boleh lah baca. Dia belajar grammar, dia belajar saraf, dia boleh baca perkataan yang tak ada baris. Hatta perkataan tak ada titik boleh baca. Kita kan tak ada titik kan, buta. Dia main bengkok, dia main panjang bengkok. Apa benda ni? Mana nak beza ba, ta dengan ya ni? Nak beza mana? Nun. Semua main titik-titik ni. Buta kayu lah. Tapi orang mengaji dia boleh baca. Dia mengaji dia boleh baca. Dia boleh tahu ni ada ni
huruf ba kah, huruf ta kah, huruf ya kah? Berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk-bentuk huruf tadi yang bersambung tu. Dia boleh baca dengan relax lah, maksudnya sebab tak relax juga sebab dia dah mengaji payah lah kan. Innamal usri yusra lah, bersama dengan kepayahan tu dia mengaji payah dah. Lepas tu jadi mudah ha. Jadi Hajjaj dia tolong buat baris kan kita boleh baca. Tidak kau nak baca ni macam mana? Alhamdulillah, ni baris atas ni nak baca al kan, nak baca ul kan, nak baca il kan. Kan? Ni kitab tak ada baris. Jadi begitu. Maknanya kata Hajjaj, qala lahu al-Hajjaj, bila orang ni cakap perkataan ni, dia baca syair ni, rubbama takrahu an-nufusu min al-amri lahu furjatun. Perkataan furjah, Hajjaj kata mana ada dalam bahasa Arab? Ambil mana perkataan ni? Tak ada dalam bahasa Arab. Pak Arab ni dengar gigil lah, habis pancung pula. Hajjaj kata hampir cari orang, hampir cari daripada mana hang dapat ni. Kalau tak ada dalam bahasa Arab, aku pancung pula hang. Perkataan punya pasal tak ada pun. Dia pergi baca syair depan Hajjaj, Hajjaj dengar ni tak betul ni, ambil mana? Dia kata ada, aku dengar. Hampir cari, siapa ambil? Dia kata laisa hadha fil lughati al-arabiyyah, ni tak ada dalam bahasa Arab, tak ada, hanya nak mengarut. Fu'latun la ta'ti fil lughati al-arabiyyah. Qala hakadha sami'tu min al-a'rab. Dia kata ni aku dengar daripada Arab Badui. Arab ni Arab Badui ya. Kalau syekh kita bukan Arab. Hadha Arabiyyun. Laysa min al-A'rab. Asahihu dhalika ya syekh? Bala. Kata kat syekh bak Arab, dia marah tak kita jentik telinga kita. Pak syekh kata syekh Arab. Sebab saya belajar bahasa Arab. Dia kata syekh Qudi Arab, marah dia. Antal A'rab, marah. Badui ya. Kan? Jadi wa kanu ya'khudhuna al-lughata min al-a'rabi. Depa ambil bahasa daripada Arab Badui. Sebab Arab Badui ni, Arab perkampungan ni, depa tak terjemah. Jadi orang bandar ni dia terjemah macam cikgu orang Kelantan. Kan? Lama-lama bahasa Kelantan dia boleh rosak juga. Kan? Tapi tak tahu lah, tanya dia tengok lah. Tak usah cikgu, boleh cikgu? Ada boleh rosak tak bahasa cikgu bercakap kadang-kadang tapi lupa perkataan? Ada. Okay. Dia tak jadi apa nama, orang panggil apa? Kelantani ya. Dah campur dah dia. Gitu. Jadi dia kata قال هكذا سمعت من الأعراب وكانوا يأخذون اللغة من الأعراب لأن الأعراب في البادية ليسوا في المدن. Karena Arab di Badui ni, di pendalaman ni, dia pun tak pernah campur orang pekan ni. Orang pekan ni macam kita sini lah, semua bahasa ada. Bahasa Jawa ada, bahasa Bugis ada, bahasa Kelantan ada, bahasa apa pun campur habis. Campur bahasa Kedah pun ada juga. Abang, air kelapa segelas, nyok lebih sikit. Orang Kedah cakap. Nyok tu bahasa Kedah, kelapa orang ni cakap, air kelapa punya pun kan. Lain kali nyok lebih sikit. Cikgu gelak. Contoh cikgu nak bagi faham. Tapi memang faham lah. والمدن دخل في الفرس والروم الذين أسلموا فتغير اللسان. Jadi orang-orang bandar ni, dia masuk dalam dia tu bahasa Farsi, bahasa Rom, yang depa tu masuk Islam. Orang Farsi masuk Islam, orang Rom masuk Islam, lidah dia berubah. Sebab tu kalau pergi Mesir kan, depa bukan cakap Arab Fusha, artinya depa cakap Arab dah campur lah. Arab Ami ni kan, bukan Arab dalam kitab ni. Bila kita cakap Arab dalam kitab ni, dia pun heran dengan kita. Boleh cakap Arab dalam kitab pun. Kita tak boleh cakap Arab hadiah pula. Hadiah bisa cakap tu kan. Dia punya Amiyah tu. Bahasa dia campur belakang. Itulah dia. Jadi kemudian dia kata, faqala al-Hajjaj lahu, Hajjaj kata dekat dia, pergi kau pada orang Arab Badui yang kamu dengar dekat dia, bawa dia mari sini. وَأْتِنِي بِشَاهِدٍ من كلام العربي يدل أن فعلة موجودة في اللغة العربية. Dia kata, mari Arab Badui itu mari sini, agar aku nak tanya dia
dia ambil benar perkataan ni. Perkataan fu'latun. Wazan fu'lah. Aku tak pernah dengar dia kata. Walaka muhlatun kadha wa kadha. Aku bagi tempoh dekat engkau sekian-sekian hari. Sekian-sekian minggu, sebulan. Kau tak kisahlah dia. Aku bagi engkau sekian-sekian tempoh. Tidak. Tak mari aku suruh orang cari. Pancung kepala. Main hajat ni. Dia tak ada mujamalah. Nak jet dia tak ada hajat ni. Dia tak ada. Dia tak makan jet. Jet 10 tan tak jadi kat dia. Dia tak suka, dia pancung lah. Fa illam ta'tini fa ana adribu 'unuqaka. Kalau hang tak bawa mari orang tu, aku pancung kepala. Pancung leher. Dia bukan cakap main-main, dia buat betul ni. Dia kan kira siapa? Sahabat Nabi ke, tabi'in ke, ulama besar ke? Dia nak bunuh, dia bunuh kan? Jadi orang tadi pun pergilah keadaan duka cita, sedih. Zahaba ar-rajulu makruban wal hajjaju yanfudhu ma yaqul. Wa dhahaba yatlubu min al-a'rab. Orang ni pun pergi carilah Arab Badui tadi kan. Dia dengar, dia pernah dengar tapi lupa dengar, dia dengar kat siapa dia terlupa. Nak cari siapa ni? Dia berjalan-jalan dengar satu Arab Badui duk baca hak ni. Rubbama takrahu an-nufusu min al-amri lahu furjatun ka hillil iqali. Dia kata barangkali jiwa-jiwa ni tak suka sesuatu perkara, tetapi dia ada ruang kelapangan perkara tersebut. Bagi perkara tersebut sebagaimana boleh terungkainya simpulan tali. Dia dengar perkataan tu. Fa fariha farhan aziman, dia seronok sangatlah. Dia kata dia pun pergi ambil perkataan syair daripada Arab tadi, dia bawa nak ajak Arab tu berjumpa Hajjaj. Bila dalam perjalanan dia nak pergi jumpa Hajjaj, dia dengar Hajjaj dah mati. Kan? Dalam perjalanan nak pergi jumpa Hajjaj ni, dia dah jumpa dah point tu, dia tahu dah daripada mana. Perkataan tu memang ada dalam bahasa Arab. Dalam perjalanan qila lahu innal Hajjaj qad mata. Bila dia dengar dia kata apa? Faqala la adri, aku tak tahu adakah aku gembira teramat dengan perkataan yang aku jumpa daripada Arab Badui ni, atau aku gembira teramat dengan kematian Hajjaj. Aku tak tahu hak mana satu aku ni suka sangat. Dia suka sangat. Aku tak tahu mana tu. Hak dapat perkataan ni ataupun dengan kematian Hajjaj. Dua-dua dia seronok. Hajjaj mati pun dia seronok juga. Hajjaj Syekh. Jadi Syekh kata di sini falhasil, kan, kesimpulan dia annal insan, bahawa manusia ni, kita ni seharusnya lah, kan, kita memasukkan kegembiraan dan khabar gembira kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sehingga mereka tu rasa gembira dan mereka rasa bersemangat, kan, dan mereka itu akan mana ada harapan, maksudnya ada cahaya di hujung terowong lah, kan, kegelapan tapi nampak cahaya di hujung terowong, dan mereka akan menanti kelapangan. Tadi kata Syekh, nas'alullah ayyaj'alana wa iyyakum, dia kata kami minta Allah pada Allah untuk kami dan untuk kamu semua, mimman lahul busyra, kan, daripada mereka yang ada, seperti termasuk daripada kalangan orang yang dapat berita gembira fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Ini Syekh rahimahullah dia menjelaskan makna ayat-ayat yang disebut oleh Imam An-Nawawi di awal, tajuk at-tabsyir wa at-tahni'ati bil khair. Hadis yang ke-708 an Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammadin wa yuqalu Abu Muawiyah Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashara Khadijah radhiyallahu anha ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب متفق عليه. القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياح واللغط، والنصب التعب. Hadis daripada Abi Ibrahim, dikatakan dia Abu Muhammad, dan dikatakan juga dia Abu Muawiyah, iaitu Abdullah bin Abi Awfa nama dia radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW telah menyampaikan khabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha dengan istana ataupun rumah dalam syurga min qasab. Qasab ni permata-permata yang dia dia panggil dalam dia kosong, kristal lah macam tu, daripada permata kristal
yang di luar boleh nampak, dalam boleh nampak sebelah tu. Jernih. Permata yang jernih tu kan. Itu dia panggil qasad. Maksud qasad sesuatu yang berongga. Permata yang berongga. Itu maksud dia. Jadi kita tak boleh nak bayang macam mana. Mungkin kita tak pernah tengok permata kot. Berlian tu kan. Jadi hari ni asalnya hadis Jibril alaihissalam ketika Nabi SAW di Gua Hira bersama dengan Jibril dan Khadijah radhiyallahu anha datang bawa bekal kepada Nabi SAW. Maka Jibril kata, tu Khadijah dah mari dah kan. Khadijah dah sampai, dah bawa bekal. Bila dia sampai, sampaikanlah salam dia daripada Tuhannya dan daripada aku. Salim alaiha min rabbiha wa minni. Ballighha assalam. Sampaikanlah kepada Khadijah salam daripada Tuhannya dan daripada aku. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin. Dan sampaikanlah kepada dia khabar gembira dengan rumah ataupun istana lah, kita kata rumah kan. Bila sebut kita rumah ni, kita kan duk faham tentang rumah kita. Kan duk faham kata rumah orang hak dekat Bukit Tungku ke mana ke. Dia duk faham begitu. Kan, jangan duk faham je istana raja mana-mana, jangan duk faham itu, tak boleh nak faham. Benda al-ghaibiyat ni kita hanya dengar. Dan kita faham tapi kita tak tahu kaifiat. Mana tahu? Kaifiat kita tak tahu. Disebut buah zaitun, disebut daging burung, disebut kurma, kan? Disebut buah delima, susu, arak dalam syurga. Faham? Tapi hanya nama je lah. Sifat memang tak serupa. Hatta fizikal kita pun dah tak macam ni dah. Fizikal kita tak macam ni dah. Ya. Tak boleh fikir. Tahu, faham makna dia, tapi kaifiat dia kita tak tahu. Kalau makhluk kita tak tahu kaifiat dia macam mana, Tuhan lagi lah kita tak tahu. Makhluk yang Tuhan cipta tu, alah, makhluk di dunia pun kita tak tahu kaifiat dia di mana, matahari, bulan, bintang. Siapa tahu kaifiat dia punya sifat, bentuk bintang? Siapa tahu? Tak tahu. Itu makhluk yang kita nampak dengan mata kita terang malam. Siang nampak bintang lah, malam nampak. Tuhan lagi lah. Bila Tuhan sebut macam tu lah. Dia fikir apa? Tuhan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa 'alal 'arsy. Allah bersemayam di atas arah dia. Macam mana kita tahu? Faham tak? Faham mana dia? Mafhum. Kan? Jadi al-kaifiyatu la tu'raf. Kaifiat tak diketahui lah. Jadi begitu. La sakhaba fihi wala nasab. Tak ada bising-bising dalam tu, tak ada. Kita kan dengan bunyi bising kereta lah, apalah kan, serabut kepala orang bising lagi. Tak ada bising-bising, tak ada. Wala nasab, dan tak ada penat-penat. Letih-letih tak ada. Ni kita kalau rumah besar-besar ni memang letih ya. Nak kena vacuum kapek, nak kena apa kan. Macam surau ni sudah surau ni kan, nak vacuum kapek pun senang, ujung tu sampai ujung tu. Berapa lama dah tak vacuum. Sujud habuk kan. Siapa nak pahala lebih vacuum lah. Kan? Pun nak pahala lebih pula infak lah, paip-paip dalam tanah tu dah pecah dah. Ayam pun meleleh keluar. Lagi apa lagi? Pintu tak ada lah, tercabut. Cikgu pergi cabut pintu. Jadi pakai ringan tangan, buka berdompet, tengok dah berapa ringgit lah. Bulan tabung tu pakai beli pintu. Beli vacuum satu, vacuum kapek ni kan. Nampak dia macam lah. Tak apa aku Ustaz tau. Sampai seling. Pasal nampak mata duk kayu dah sebahagian tu. Tu saya nak bagi dia mata celek dulu lagi. Baik. Dengan macam itulah dia ibarah, apa nama yang dijelaskan kepada kita tentang syurga tu. Rumah tu dalam syurga tu macam mana. Disebut macam tu tapi tak boleh nak bayang. Tak boleh bayang. Tuhan dah kata a'addatu li'ibadis salihin.
Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at, mata tak pernah tengok je. Ente tidur mimpi ente berada di tempat yang cantik, kan, air mengalir warna hijau biru, kemudian ente duduk tu, ente tak lemas. Itu bukan dia, itu mimpi. Itu bukan syurga. Syurga ma la ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar je. Tak pernah dengar. Siapa nak cerita kita, dia pun tak pernah tengok. Wala khatara biqalbi bashar, tak pernah terlintahlah hati manusia keindahan, keseronokan dalam syurga ni. Bila nampak? Bila mati. Bila nampak masa mati nak buat apa? Nak patah balik? Tak boleh lah. Itulah dia. Baik, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, sebelum pergi kepada syarah biasa Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dalam kitab syarah dia akan tulis dia sebut hadis-hadis, lepas tu pergi kepada syarahan dia, dan biasanya syarah dia ulang baliklah hadis-hadis tu. Semuanya kita ni pandai-pandai kita lah, nak skip tak skip kan. Dah baca tadi kan, nak baca 2 kali, skip je lah. Cuma hadis ni ya. Hadis yang kedua dalam bab ni 709, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأكونن معه يوم هذا، فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجه ها هنا، قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس. Terjemah dulu. Baik, daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahawa dia berwuduk di rumah dia. Ada sunnah lah. Sunnah kita nak pergi musalla masjid kan, kita wuduk di rumah kita. Kemudian dia keluar, semua kharaja, dia keluar, maka dia kata la alzaman, hari ni aku nak melazimi Rasulullah SAW. Dia niat macam tu. Hari ni aku nak melazimi, aku tak mau pisah dengan Rasulullah. Aku tengok dia mana dia pergi, aku akan ikut. Aku akan tunggu, aku nak jadi bodyguard dia. Nabi tak suruh pun, tapi sahabat kan. Dia azam hari tu nak jadi bodyguard Nabi SAW. Wala akunanna ma'ahu yaumi hadha, satu hari penuh ni aku akan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun datang ke masjid Nabi lah. Maka dia pun tanya tentang Nabi SAW. Nampak Nabi tak? Main masjid, tak jumpa Nabi. Tanya, nampak Nabi ke mana? Faqalu, mereka pun jawab. Dia kata, Nabi menghadap ke sana, Nabi mengarah ke sana. Dia kata, maka aku keluar mengikuti jejak Rasulullah SAW, yang aku tanya orang tentangnya lah, Rasulullah kat mana, sehingga baginda masuk di perigi Aris. Maksudnya di kebun yang ada perigi yang bernama Perigi Aris. Nama dia Telaga Aris, kan? Fajalastu 'inda al-babi, maka aku duduk di pintu tu, pintu masuk kebun tu lah, ada pintu masuk. Aku tunggu di situ, duduk di situ, sehingga Rasulullah SAW menunaikan hajatnya, qada hajat. Nabi qada hajat, dan baginda berwuduk. Bila Nabi selesai qada hajat, Nabi wuduk, faqumtu ilaih, aku pergi jumpa Nabi. Aku pergi dekat Nabi SAW. Tiba-tiba aku tengok Nabi duduk di tepi perigi. Jalasa ala bi'ri arisin wa tawassata quffaha. Nabi duduk atas itulah, kan dia panggil al-quf. Al-quf ni binaan yang ada di keliling perigi tu. Birai tu. Bahasa Kelantan ke bahasa apa tu tu? Kelantan. Kelantannya bahasa. Itulah dia, orang buat batu tu kan, susun tepi telaga tu, duduk atas batu tu lah. Wa kashafa an saqaihi wa dallahuma fil bi'ri. Nabi pun selak betih dia sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulurkan kedua kakinya ke dalam air tu, dalam perigi tu ada air, masuk kaki dalam perigi tadi. Fasallamtu alaihi, aku pun bagi salam kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma saraftu, aku bagi salam tu aku pergi tunggu kat pintu tu. Jadi guard. Hari ni dia nak jadi bodyguard Nabi SAW, nak tunggu saja-saja. Okay. Kemudian
Faqultu, aku pun kata, la akunanna bawwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yawma. Hari ni aku nak jadi bodyguard. Bawab ni bodyguard tu lah, apa orang panggil apa? Jaga pintu tu. Guard kan? Tu. Jaga guard lah, jaga pintu tu. Bawab. Asal dia bab. Faja'a Abu Bakr radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar pun mari. Fadafa'al bab. Woi, pintu, dia tolak pintu. Kebun tadi ada pintu. Pintu dia boleh tolak, boleh buka, boleh tutup. Dia pun tolak pintu tadi. Faqultu man hadha? Aku duduk dalam. Siapa ni? Tanya. Faqala Abu Bakrin. Dia kata Abu Bakar. Faqultu ala rislika. Aku kata tunggu sat. Okay, tunggu sat. Aku nak report lu. Nak tanya bos lu boleh ke tak boleh masuk ala rislik. Tunggu sebentar. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. Ya Rasulullah, Abu Bakar minta izin lah. Faqala, kata Nabi SAW, idzan lahu wa bashirhu bil jannah. Izinkan dia masuk dan sampaikan khabar gembira kepadanya dengan syurga. Masya Allah. Tak mati lagi je. Duduk berjalan atas muka bumi lagi. Duduk makan minum lagi. Nabi kata di ahli syurga. Kalau kita seronok tak ada dah. Tapi siapa nak beritahu kita? Rasulullah mana ada dah. Itulah dia. Cuma kita berdoa lah, minta. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku minta kepada Engkau syurga dan perkara yang boleh mendekatkan aku kepada syurga daripada perkataan dan juga amalan. Minta doa tu, Allah akan dorongkan kita lah kepada perkataan dan amalan yang boleh mendekatkan dan membawa kita kepada syurga. Wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Aku berlindung kepada Engkau dengan Engkau ya Allah daripada neraka dan perkara yang boleh mendekatkan kepada neraka daripada perkataan dan juga perbuatan. Tak boleh harap Melayu, tak ada masalah, apa boleh. Allah faham lah. Dia yang cipta kita dalam segala bahasa kita kan. Jadi Nabi kata sampaikan khabar gembira kepadanya dengan syurga. Fa'aqbaltu hatta qultu li Abi Bakrin. Aku pun pergilah ke Abu Bakar. Aku kata ke Abu Bakar, udkhul, masuk. Wa Rasulullah yubashshiruka bil jannah. Rasulullah sampaikan kepada engkau khabar gembira dengan syurga. Dia pun, ya Rasulullah saya tak ke? Dia tak tanya apa. Adab sahabat ni macam tu, akhlak dia. Ya Rasulullah saya lah dulu. Takkan Abu Bakar seorang je. Saya pun dulu pada dia mari sini. Sahabat tengok adab dia pun macam mana dengan Nabi SAW. Kita kalau dengan bos kita ke, dengan ayah kita ke, ayah tiba-tiba bagi tanah kat saya hujung ni, adik piru tepi jalan raya, contohlah jadi gitu. Baik, tahu fadakhala Abu Bakr hatta jalasa an yaminin Nabi sallallahu ma'ahu fil quffi. Maka Abu Bakar pun masuk, dia pun duduk sebelah kanan Nabi SAW. Jadi sunnahnya kalau kita main kat kawan kita, duduk belah kanan dia. Kalau kita nak duduk kan, duduk belah kanan dia. Tu. Jadi nak duduk pilih tempat pun duduk belah mana, belah kanan. Tapi kalau belah kanan ada orang, dia duduk terima orang tu. Itu pun halau orang tu. Dah kan. Dah dia duduk situ dulu. Macam di masjid lah kan, di masjid. Dia pun cop dah tu sejadah imam, sejadah Bilal. Ni sunnah mana dia pun ambil ni? Kan? Cop dah. Ni Bilal nombor 1, ni Bilal nombor 2. Mana lah sunnah benda macam tu. Hang ramai orang situ lah tempat hang. Hang main lambat duk tak mana hang sampai. Ni kalau tanya depa, capang telinga marah kita. Itulah dia. Tu yang geng kita tu tak boleh semayang, tepi semayang sana kena halau, semayang sini kena halau tu. Pasal dia kerja dia tegur. Dia tegur je Rasul. Ni sunnah dia kan. Tapi orang tak tahulah. Tak faham. Dia ingat dia orang masjid, JK masjid, ahli syurga. Aku JK masjid. Aku JK masjid. Aku siap. Aku imam. Imam cak syurga. Itulah dia. Jadi dia pun masuk di belah kanan Nabi SAW di atas itulah tepi perigi tadi kan.
wa dalla rijlaihi fil bi'ri, dia pun bawa masuk dua kaki dia dalam perigi tadi. Kama sana'a Rasulullah sallallahu wa kashafa an saqaihi, dia pun masukkan dua kaki dia dalam telaga tadi dan dia pun selak dua betih dia lah. Summa raja'tu, aku pun pergi duduk dekat pintu tu. Mana bila lepas Abu Bakar masuk duduk tu, aku pun pergi duduk kat pintu lagi, kata Abu Musa tadi kan. Wa jalastu wa qad taraktu akhi yatawadda'u wa yalhaquni. Aku tadi masa aku tinggal rumah tadi, aku tinggalkan saudara laki-laki aku dia sedang berwuduk dan dia akan ikut aku. Dia akan ikut belakang aku lah masa dah. Faqultu, aku kata, yuridillahu bi fulanin yuriduhu akhahu khairan ya'ti bihi. Kalau Allah nak kebaikan kepada si fulan, Allah akan bawa dia mari sini lah. Maksud dia saudara dia yang berwuduk di rumah tadi kan. Tapi saudara dia tak main lagi, dia main dulu. Dia kata kalau Allah nak kebaikan dekat dia, Allah hantar dia main sini ya. Supaya dapat doa Nabi tadi. Dapat doa Nabi SAW. Masuk. Fa'idha insanun yuharrikul bab. Tiba-tiba ada orang main duk goyang pintu. Dia buka pintu. Okay, pintu tadi kebun tadi kan. Faqultu man hadha? Aku tanya siapa? Faqala Umar bin Al-Khattab. Dia kata Umar bin Al-Khattab. Faqultu ala rislika. Aku kata tunggu saat. Tunggu sekejap. Nak report dulu. Boleh tak boleh? Thumma ji'tu ila Rasulullah sallallahu, aku pun pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi, aku pergi salam ke Rasulullah wa qultu, aku pun kata hadza Umar yasta'dhinu. Umar datang minta izin. Faqala idzan lahu wa bashirhu bil jannah. Nabi kata izinkan dia masuk dan sampaikan khabar gembira kepadanya dengan syurga. Fajitu Umar, aku pergi jumpa Umar. Faqultu adzina wa yubashshiruka Rasulullah sallallahu bil jannah. Rasulullah telah izinkan dan sampaikan khabar gembira kepada engkau dengan syurga. Fadakhala fajalasa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil quffi an yasarih. Dia pun masuk. Dia masuk, kan? Maknanya dia duduk di sebelah kiri Rasulullah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar belah kiri Umar. Di kanan Abu Bakar. Wa dalla rijlaihi fil bi'ri, dia pun masukkan dua kaki dia dalam perigi tersebut. Summa raja'tu, aku pun patah baliklah kat pintu tadi, tunggu. Fajalastu, aku pun duduk. Faqultu yuridillahu bi fulan yuridu akhahu khairan ya'ti bih. Kalau Allah nak kebaikan kepada si fulan, maksud dia saudara dia lah. Kan? Allah akan bawa datang ke sini. Faja'a insanun faharaka al-bab, maka datang satu orang, dia goncang pintu. Kemudian orang yang ketiga, tiba-tiba ada orang goncang pintu, dia kata, duk gerak pintu nak buka. Okay? Jadi faqultu man hadha? Aku tanya siapa ni? Faqala Uthman bin Affan. Dia pun menjawab Uthman bin Affan. Faqultu ala rislika. Aku pun kata tunggu sekejap. Wajitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Aku pun datang jumpa Nabi sallallahu, aku pun cerita kat Nabi. Faqala, kata Nabi sallallahu, i'dzan lahu wa bashirhu bil jannati ma'a balwa tusibuh. Nabi kata izinkan dia masuk dan sampaikan khabar gembira kepadanya dengan syurga bersama dengan musibah yang menimpanya. Bersama dengan bala yang menimpanya. Musibah dia zaman pemerintahan dia kan dia kena bunuh kan. Dia orang tebuk atak. Cerita tebuk atak ni bukan baru ni, lama dah. Zaman Nabi lagi. Dengan zaman sahabat lagi. Puak Khawarij yang tebuk atak. Dia berterjun ke atas, apa bunuh dia. Jadi maknanya bunuh dia, tikam dia, darah dia tumpah kena Quran. Kata ulama kena pada ayat fasayakfikahumullah, kena ke ayat tu dalam Quran tadi. Jadi aku pun pergi ke pintu tadi, aku kata masuklah. Dan Rasulullah SAW menyampaikan khabar gembira kepada engkau dengan syurga bersama dengan musibah yang menimpamu. Maka dia pun masuk. Dia tengok-tengok tebing apa nama yang duduk tu dah penuh. Benar telaga tu kecil ya. Penuh dah kan. Dia pun duduk tengok mana? Fajalasa wijahahum min asy-syiqqil akhar. Dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Depan seorang dia. Abu Bakar, Umar,
dia duduk depan seorang-seorang. Qala Sa'id bin Musayyib, kata Sa'id bin Musayyib, fa awwaltuha quburahum, maka aku takwilkan, kan, kedudukan Uthman tu kubur mereka lah. Kan Abu Bakar, Umar dengan Nabi SAW sekali kubur. Uthman tu dia berkubur dah tu, jauh tu. Pok Khawarij tak boleh kubur dekat ni, bawa pergi hujung kebun di sana, dan kebun dia tu, hujung kebun tu dikebumikan dia seorang-seorang radhiyallahu anhu, Pok Khawarij ni. Itulah dia pembunuh Uthman tu kan. Jadi hadis muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat kata, kan, bila dah diberitahu pada Uthman, dia pun memuji Allah. Hina basyarahu hamidallah ta'ala, dia pun mengatakan alhamdulillah, thumma qala, dia kata Allahul musta'an, Allah tempat minta pertolongan. Jadi gitu. Baik, jadi kita pergi kepada syarah sebagaimana disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini dalam bab ni, hadis dalam bab ni istihbab at-tabsyir, anjuran menyampaikan khabar gembira dengan kebaikan dan ucapan tahniah lah. Dengan ayat-ayat terdahulu. Dan di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah disebut dua hadis lah. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Abi Aufa, Abu Ibrahim radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW sampaikan khabar gembira kepada Khadijah tentang rumah dalam syurga lah. Kemudian dalam hadis disebut tentang rumah dalam syurga daripada al-qasab, permata berlian yang berongga ataupun yang kristal macam itulah, yang tidak ada bunyi bising di dalamnya dan tidak ada penat di dalamnya. Jadi Syekh kata bukan macam permata berlian di dunia ni. Nama-nama ya, hakikat bukan hakikat. Nama sama, hakikat tidak samalah. Hakikat tidak seperti hakikat. Sebagaimana yang disebut dalam syurga, ada kurma, pohon kurma, ada delima, ada buah-buahan, ada daging burung, kan? Nama hanya nama, tapi hakikat bukan seperti hakikat. Hakikat yang kita tengok tu kan sekarang ni tidak seperti hakikat yang kita akan tengok dalam syurga nanti insya-Allah. Kan? Jadi bab ni kita wajib, maknanya kita kena faham je lah. Kenapa? Kerana perkara-perkara yang ghaibiyat ni yang saya sebut tadi di awal tadi, maknanya dia yang di dunia ni ada contoh fizikal, tapi tidak sama dengan fizikal yang ada di akhirat nantilah. Itulah dia. Contoh begitu juga, contoh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih. Kan? Yang maha mulia sifat Allah Taala tadi, mausuf bil jalali wal ikram. Ya. Jadi maknanya contoh Allah Taala sebut wajhun karim. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Maknanya dan kekallah wajah Tuhanmu yang maha agung lagi maha mulia. Jadi bila sebut wajah, makhluk ada wajah juga. Jadi wajah tidak seperti wajah lah. Cumanya satu puak ahlul kalam ni, mutakallimun ahlul kalam, mereka nafi terus. Dia kata tak boleh kata wajah. Sebab bila kata wajah, dia tu dia jisim. Dia berjisim. Ada apa ikut tu, duk pening tu. Okay. Padahal kita mudah aja faham ni, macam mana Tuhan beritahu, macam mana Nabi beritahu. Faham, terima, kaifiat tak tahu, hakikat tak tahu. Apa masalah dia? Macam sebut Allah Maha hidup kan? Allah Maha hidup. Kita pun hidup. Tapi hidup tidak seperti hidup. Benda mudah. Tapi puak-puak ahlul kalam ni menjadi payah. Dia buat jadi payah bagi orang serabut. Lepas tu dia penafi habis. Mu'attilun. Taktil habis sifat-sifat Tuhan tadi. Dengan mentakwilkan jadi makna lain. Tidak, dia tak pergi kata jadi makna hakikat. Kalau dia kata jadi makna hakikat, jadi makhluk dia kata. Dia pun yang kata, Quran tak kata, Nabi tak kata, para sahabat pun tak kata. Mai hak belakang ni ya dia kata. Mudah. Beragama ni mudah ya. Tuhan dah kata, laisa kamitsli syai'. Apa masalah dia? Allah Taala bagi tahu sendiri, Allah tak serupa dengan makhluk dia. Bila Allah sebut sifat tangan, sebut sifat muka, wajah, bukan
bukan seperti hakikat yang kita nampak, bukan seperti hakikat makhluk, hakikat Tuhan yang Allah Maha mengetahui kaifiat dia macam mana. Mudah lah. Kan? Jadi puan ni puak-puak ahlul kalam ni ataupun ahlul kelam ni. Kelam sungguh. Jiwa dia pun sudah kelam. Susah nak beriman dengan ayat-ayat Allah ni. Kan? Ada pun tak boleh ni ayat mutasyabihat. Siapa kata mutasyabihat tu? Sifat-sifat Tuhan bukan mutasyabihat. Ya. Muhkamat tu. Itulah dia. Allah sebut as-sami'. Makhluk pun mendengar. Sama ke makhluk mendengar dengan Allah mendengar? Tak sama. So what? Apa masalah? Tak sama. Al-Basir, Maha melihat. Jadi fawajhuhu yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Wajahnya yang layak bagi keagungannya dan kemuliaannya. Tidak seperti wajah makhluk. Yang terbayang dalam kepala otak kita makhluk. Itulah dia. Tak mungkin kita nak al-ihatah, kita nak meliputi, tak mungkin. Sama ada sifat ke, gambaran dalam akal ke, tak boleh. Kan? Nak sebut di lidah pun tak mampu, tak boleh. Fahuwa a'zamu wa ajallu. Allah Maha besar, Maha mulia. Tak boleh diliputi Allah Ta'ala. Dia yang meliputi kita. Allah yang Maha meliputi makhluk dia. Makhluk tak boleh meliputi Allah. Jadi orang yang cuba nak takwilkan sifat-sifat Allah ni, dia cuba untuk meliputi Allah. Sedangkan Allah kata wala yuhituna, ya, mereka tak boleh meliputi. Begitulah segala sifat Allah yang lain. Nama kan sama nama, tapi sifat tak. Hakikat tidak seperti hakikat. Rasul, Allah sifatkan Rasul dengan aziz, kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Aziz. Allah aziz. Tapi bukan sama aziz Rasulullah dengan aziz Allah, bukan sama. Aziz tidak seperti aziz. Itu maksud dia. Begitu juga sabda Nabi SAW pada apa yang Nabi riwayatkan daripada Allah Ta'ala, hadis Qudsi. Allah kata, addatu li'ibadis salihin. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang salih. Itu dia, apa yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak melintahlah hati manusia, syurga tu. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah jadikan kita semua dan kaum muslimin daripada orang-orang yang Allah sediakan untuk mereka demikian itu dalam syurga. Jadi Khadijah radhiyallahu anha telah disampaikan khabar gembira kepadanya dengan syurga berperantara Jibril alaihissalam lah. Dia yang khabarkan kepada Nabi SAW. Suruh disampaikan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Itulah dia. Jadi Ummul Mukminin, kata Syekh di sini, Khadijah hiya awwal imra'atin tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah wanita pertama. Dia kata first lady. Khadijah adalah wanita pertama yang dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur baginda 25 tahun dan umur Khadijah 40 tahun, seorang janda daripada suami yang terdahulu, kan, dan dilahirkan untuk Nabi SAW 4 orang anak perempuan dan 3 ataupun 2 anak laki-laki. Khilaf ulama antara 3 atau 2 laki-laki lah, ya. Yang seorang lagi Ibrahim tu bukan anak Khadijah, itu anak Maryah Qibtiyah, kan. Ini anak Khadijah ni Abdullah dengan Al-Qasim, ya. Adapun perempuannya Zainab dan Ruqayyah dan Ummu Kulthum dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi SAW kahwin dengan Khadijah, Nabi tak pernah kahwin dengan siapa-siapa lah masa Khadijah masih hidup. Khadijah ni adalah wanita yang bijaksana, yang apa nama, dia panggil apa? Itulah, yang bijaksana, yang cerdik. Gitu. Zakiyah Hakimah. Cerdik lagi, bijaksana lah. Tengoklah masa mula-mula wahyu turun kat Nabi SAW, kan, Nabi ni macam tak boleh nak fikir apa. Nabi bimbang, Nabi takut benda buruk-buruk kena dekat dia. Kan ketika Nabi SAW hari pertama datang, Jibril peluk Nabi, kan. Jibril suruh baca. Dia takut tak kerti baca. Peluk, kan, sampai Nabi tak boleh nak bernafas. Dia lepas 3 kali, kan. So iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Lepas tu dia lepas nak habis pun pecut lari balik lah.
Turun bukit tu. Gua Hira. Saya tak pernah naik sebab saya langut-langut tengok, aku tak larat. Kan? Mungkin siapa ada naik ni, cikgu naik ke cikgu? Cikgu naik. Dia pun kata naik atas tu tulis nama atas batu. Banyak nama, tak ada ruang nak tulis nama. Jadi saya tak naik pun, saya tengok, oi, tak larat. Daripada aku buang masa tenaga panjang ni, biar aku pergi tawaf. Boleh pahala. Jadi kita tengok langut je lah, tengok kan. Tengok dah penat dah, macam mana nak penat. Ada orang dah penat dah tengok. Jadi Nabi lari balik. Nabi suruh berselimut, menggigil. Kan, terkejut. Nabi kata selimut semua. Khadijah kata, pasal apa ni? Dia kata, pasal apa ni? Nabi kata, Khadijah, aku takut lah. Laqad khasyitu ala nafsi. Aku bimbang. Takut benda buruk. Khadijah kata, mana ada? Tak ada. Kan? Kalla la yukhzika Allahu abadan. Tidak sama sekali. Allah tidak akan menghinakan engkau. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa tu'inu ala nawaibid dahr. Ya, mana kamu ni orang bagus. Kamu tak pernah sia-siakan orang susah, kamu tolong orang lain, macam-macam lah disebut kebaikan Nabi. Dia tenangkan Nabi SAW. Wanita yang hebat. Itulah dia. Jadi kalau kita bini kita silap kata, saya dah kata dah, siapa tu tak dengar. Kalau bini kita mungkin macam tu. Mungkin lah. Sajalah kata mungkin. Bukan betul. Saya kata kat kami. Dah. Itulah dia. Jadi, laha ma'athir tayyibah ma'rufah yajiduha man yuraja' tarjamatha min kutub tarikh. Baca kisah sirah apa nama Khadijah ni, tengoklah kebaikan-kebaikan dia kan. Jadi, dan dia itu maknanya menyamai Aisyah radhiyallahu anha lah. Kan? Cumanya anna hiya wa Aisyah, Khadijah dan Aisyah ni afdalun nisa'i Rasul wa ahabbu nisa'i ilaih. Khadijah dan Aisyah adalah isteri Nabi yang paling afdal dan paling dicintai oleh Nabi SAW. Jadi para ulama mereka berselisih lah, mana yang paling afdal di antara mereka berdua. Itulah dia. Dikatakan Aisyah dan dikatakan Khadijah. Mana satu ni? Macam mana ulama tadi apa nak setarakan? Dan yang sahih kata Syekh di sini, anna li kulli wahidatin minhuma maziyah wa takhtassu biha, bahawa setiap daripada mereka berdua ada kelebihan yang khusus pada diri masing-masing, yang ada pada kawan ni tak ada pada kawan ni. Kelebihan masing-masing menyatarai. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kan, dia datang di akhir kerasulan dan selepas kewafatan Rasulullah SAW, dan dia ada kelebihan dalam menyebarkan risalah ilmu dan syariah yang tidak ada pada Khadijah. Aisyah dia Ummul Mukminin, dia tok guru, alim, mengajar. Di antara murid dia Hasan Basri ya. Kan mengaji. Jadi ramai anak murid dia. Dan di antara sahabat-sahabat yang kecil-kecil ni kan, juga murid dia. Macam Ibn Abbas semua tadi kan. Adapun Khadijah, dia ni di awal kerasulan. Dan macam mana dia menolong dan membantu menguatkan dakwah Nabi SAW, tapi tak ada pada Khadijah yang tu. Maka bagi setiap mereka berdua ada kelebihan masing-masing, ada maziyah. Adapun al-fadilah, kelebihan, maka memadailah bagi mereka berdua itu kelebihan, fakhran, ketinggian, bahawa mereka berdua adalah isteri yang paling dicintai oleh Nabi SAW, dan memadailah ini. Adapun fadail, kelebihan-kelebihan, maka setiap mereka berdua ada kelebihan masing-masing. Fa Aisyah radhiyallahu anha laha minal mazaya, dia ada kelebihan-kelebihan yang kita telah sebutlah sebelum ni. Dan begitu juga Khadijah radhiyallahu anha macam itu juga.
Adapun al-fadlu, kelebihan di sisi Allah Azza wa Jalla, yakfi ma kama qultu, saya kata cukup apa yang aku kata, bahawa mereka berdua itu adalah isteri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan, cerita saya kata disebutkan, ada seorang lelaki daripada ahli sunnah dan ada seorang lelaki daripada Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ni Syiah ke Iran tu lah. Kan? Hak depa duk seronok tu, duk lawan dengan mereka tu. Padahal dia bunuh beratus ribu orang Islam di Syria tu. Beratus ribu bukan sikit. Tiba-tiba seronok dengan Iran. Ada pula yang pening kepala lagi, dia kata Iran ni, Syiah ni mazhab kelima. Hak tu lagi pening. Nah. Tak apa. Jadi Rafidah ni, Syiah Rafidah ni, dia apa nama? Mana Rafidah ni yang menolak. Kan? Dia tolak keimaman. Seorang tu zaman dia keturunan Ali jugalah. Nama apa saya lupa dah. Ali bin Zaid ke apa. Dia tanya dia, macam mana kamu dengan Abu Bakar? Ya Abu Bakar. Semua Umar semua sama. Apa nama bukan Abu Bakar dia lah. Dia pun Syiah ni pun tak suka Abu Bakar, dia pun tak suka Umar. Depa ni kalau nak ceramah, tok guru depa di antara adalah kalau YouTube siapa reti bahasa Arab tengok ada seorang nama Nasir. Nasir Syiah ni kan. Nama dia tulis Nasir Al-Habib. Saya kata Nasir Al-Khabith. Kan Nasir celaka. YouTube. Dia sebelum dia mula ceramah dia maki tu. Abu Bakar dalam neraka, Umar dalam neraka, Aisyah dalam sebut dia maki habis. Nasir ni. Kalau tengok siapa tulis dalam YouTube kan, Nasir Al-Habib, Syiah lah macam dia. Tapi saya kata Nasir Al-Khabith, Nasir celaka. Itulah dia. Syiah Rafidah. Depa ni cukup benci ke Aisyah ni. Benci bukan main-main punya. Tahap gaban ni. Mega ni. Benci sungguh. Wal'iyadzubillah. Wa ahlu sunnah yuhibbuna Aisyah. Ahli sunnah mereka mencintai Aisyah. Wa Rafidah pula yaghluna fi Khadijah ghuluwan syadidan kharijan 'anil syara'. Depa ni ghulu ekstrim dalam memuji menyanjung Khadijah ni, lebih keluar daripada syarak. Depa sanjung Khadijah ni. Syiah ni. Hak ni depa benci sungguh-sungguh, hak ni depa sanjung sungguh-sungguh. Ekstrim. Dua-dua bahagian depa ni ekstrim Syiah ni. Jadi ahli sunnah mereka mencintai kedua-duanya. Mereka mencintai Khadijah, mereka mencintai Aisyah, dan mereka mengakui dengan kelebihan mereka berdua, Aisyah wa Khadijah radhiyallahu taala anhuma. Jadi maka bergaduhlah di antara Syiah Rafidah dan Sunni ni. Syiah Rafidah kata kat Sunni, dia kata al-afdal Khadijah. Dia kata yang paling afdal Khadijah. Kan? Dan Sunni kata al-afdal Aisyah ala qawli ba'd al-ulama. Dia kata yang afdal Aisyah di atas sebahagian perkataan sebagian ulama alladzina dhahabu wa atlaqu al-qawl bi afdaliyah Aisyah. Dia kata sebagai ulama kata Aisyah lebih afdal, tapi Syekh kata sahih, yang saya apa yang aku sebut tadi lah, bahawa setiap mereka berdua ada kelebihan. Kemudian datang dua orang lelaki jumpa Ibn Jauzi. Ibn Jauzi ni bila ni? Dia ni mati tahun 500 berapa? 505 Hijrah. Al-Ghazali mati 510. Ni 505, kita 1447. Kat 1000 tahun lah Ibn Jauzi ni. Okay? Datang dua orang lelaki jumpa dia. Maka kami inna irtadainaka hakaman, kami berdua meredai engkau sebagai hakim kami. Kami nak jadi engkau jadi hakim kami. Ayyuhuma afdal, Aliun atau Abu Bakrin? Mana paling afdal, Ali ke Abu Bakar? Qala, dia jawab. Afdaluhuma man kanat ibnatuhu tahtahu. Dia kata yang paling afdal di antara mereka ialah siapa yang anak perempuannya di bawah tanggungannya. Dia mari umum. Nyang tu siapa? Kan? Tengok. Ali Fatimah bawahnya. Kan?
Adapun Aisyah, dia di bawah nya juga. Nya siapa? Rasulullah SAW. Nampak tak? Jadi kau ni faham kot dia, kau ni pun faham kot dia. Selesai masalah. Tu macam mana dia punya politik dia lah. Betul jawapan dia. Dia kata yang paling afdal ialah siapa yang anak perempuan, anak perempuannya berada di bawahnya. Ali anak perempuan Rasulullah di bawahnya. Abu Bakar anak perempuannya di bawah siapa? Rasulullah SAW. Jadi mungkin ada kemungkinan nya itu merujuk kepada Ali, dan ada kemungkinan nya itu merujuk kepada Abu Bakar. Jadi settle masalah. Kau ni pun pergi dengan sonok, dia pun pergi dengan sonok juga. Untuk aku lah tu jawapan tu. Padahal dua-dua. Itulah dia. Jadi kalam muhtamal. Jadi maka kedua-dua lelaki kita pergilah. Dia kata tengok Ibn Jauzi telah memenangkan aku. Dia pun kata Ibn Jauzi memenangkan aku juga. Jadi kesimpulan dia bahawa Abu Bakar adalah yang paling afdal di kalangan umat ni lah. Selepas Nabi SAW, ijma' ahli sunnah. Sehingga kan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dia berkata di mimbar Kufah, dia kata khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin. Kata Ali, kan, sebaik-baik umat ini selepas nabinya adalah Abu Bakar, thumma Umar, kemudian Umar. Yu'linu bihadha i'lanan, dia mengiklankan ini fi khilafatihi, dalam zaman pemerintahannya. Ali la yakhsha ahadan, tak takut siapa pun. Tapi pok-pok Rafidah ni tuharriful kalim an mawadhi'ihi, dia berubah perkataan. Dan sudah diketahui bahawa Ibn Jauzi rahimahullah dia daripada ahli sunnah. Tidak syak lagi bahawa Abu Bakar di sisi dia lebih afdal daripada Ali radhiyallahu anhuma, kan? Tapi dia sebut perkataan ini supaya apa? Supaya dia selamat daripada kejahatan Syiah Rafidah tadi. Syiah ni mereka ni kira nak bunuh orang ya. Bunuh orang. Mereka ni lah yang ada buat, mereka create Syiah ni Yahudi juga pun. Yahudi Abdullah bin Sabah tu. Yahudi. Tu dia hakikat Syiah ni yang kita kena tahu. Kemudian panjang lagi cerita dia. Habis dah masa Din. Din angguk kepala, kira habis lah. Kalau Din golek kepala tak habis lagi. Tak mana tadi. Kita berhenti sana Din. Kira berhenti sambung dia nak. Okey, dzakar al-muallif rahimahullahu taala hadis Abu Musa situlah. Kita berhenti. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.